Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lepas dah potong ni 3-4 hari selepas raya dah potong. Sebab yang ni mendekat ke atas. Lagipun ada macam tu, ada sang burung tu yang saya potong. Yang tu pun nak kena potong lagi, akan datang saya potong lagi. Yang ni nak atas tu saya potong lagi, bagi je keluar. Dia tak ada. Kalau durian ni saya treat pokok cempedak atau nangka ni sebagai pokok durian lah. Dia perlu ada ni bercabang V ni. Kena pilih salah satu. Tapi itu akan datang lah, mungkin lama lagi saya buat. Sebab saya baru potong ni. Yang ni pula nak kena banyak, nak kena pruning lah. Pruning. Nampak macam dia cepat membesar. Apa ni? Ini dia cepat besar. Macam minggu lepas macam tak adalah sebesar ini. Dia dah confirm ni. Confirm kena pruning. Yang ni apa? Sebab saya, kalau saya satu ni satu tangkai. Jadinya kalau yang ni pun cantik, yang ni ada dua. Dia kira satu ke macam mana? Kan? Nak kira satu ke macam mana? Ke boleh lagi? Saya tak pasti lah. Macam mana kalau ikut sains ni macam mana? Boleh ke dia tahan? Kita buat eksperimen. Kita cuba kekalkan yang tu. Kita buat eksperimen. Ini dah mula. Dia macam nak buat sarang dah. Burung ke apa nak buat sarang dah. Tak nampak sangat ni. Ni dah confirm dah kena. Kena buang. Ni tak nampak hasilnya. Potong je lah daun ni. Tak nampak lah. Tak nampak. Ni lindung sikit boleh. Yang ni tak nak lah. Allah, kena juga getah kat situ. Biarlah. Yang ni macam bau keluar kan. Potong. Yang ni ada ni. Ni pun cantik kan. Ada cacat cela. Macam tak ada cacat cela. Nak potong sekarang lah. Ke akan datang. Ni. Burung buat sarang ni. Ni dah kena confirm dah kena potong. Ni dah tu pun dia tak boleh keluar sebab banyak sangat ni lah. Ni.
Ni. Macam elok kan. Confirm elok. Kita kalau confirm elok, kita buang satu lah. Sebab minggu lepas kita sisakan yang ni kan. So sekarang dah sayang nak buang kan. Tapi kita buang je lah. Buang juga lah. Sayang nak buang ni. Dah besar. Minggu lepas saya nak buang, sekarang baru nak buang tu lah. Tapi minggu lepas pun ada juga yang buah-buah sebesar-besar ni juga. Buah besar ni pun saya buang juga. Tak apalah. InsyaAllah kita akan dapat banyak. InsyaAllah ni buruk Buang. Ni satu je. Nampak ni. Dah confirm lah. Ini dah confirm. Ni. Aduh, abu burung nak buat sarang sini. Tak boleh ni sangat. Tak boleh terlampau. Nah, ini tengah leading ni. Boleh ambil gambar lah. Tak nampak. Ini apa? Ini dah memang ikut standard SOP. Kena getah ni. Buang ni. Tak nampak sangat. Yang ni satu. Yang ni satu. Ngam lah. Ngam. InsyaAllah dia membesar dengan baik lah. Walaupun dia bercantuman kat sini kan. Tengok macam mana dia boleh tak macam tu kan. Ni tak jadi. Tak jadi. Ni. Busuk lah. Bau tenggik Kalau dia busuk memang busuk betul Bau tenggik. Ni dah boleh potong ni. Potong aja dah. Mula ni pun dah potong lah. Nampak macam ni kan. Sekarang ni ada buah. Yang ni kan. Yang ni pula. Kita cuba lah. Yang ni kan. Macam ni. Yang ni dah ada buah kan. Satu buah satu tangkai kan. Cuba yang ni pula. Ada. Boleh tak? Kan? Kalau tu boleh tak? Kita nak sekarang ni nak eksperimen. Untuk buah pertama kita eksperimen macam tu lah. Kita eksperimen. Boleh tak? Dua tangkai ni kan. Ni ke dua tangkai ke satu tangkai ni? Cuba komen. Ni macam ni juga tadi. Macam tadi juga. Ni. Ni. Nak pertahankan ke nak macam mana kan? Ni. Ni kena buang salah satu. Sama juga. Ni macam mana ni? Nak buang yang besar ke macam mana? Yang buang besar. Yang nak buang yang kecil macam mana? Ke macam mana? Dua ni.
Kita tengok dulu macam mana. Minggu depan tengok nak buang minggu depan lah. Macam ni kan. Besar ni. Nanti ini kecil ni kan. Nanti minggu depan ni besar ni. Tak apalah, minggu depan lah. Kita buang sikit-sikit dulu. Tengok macam mana buat ini. Tengoklah. Dah 10 minit lah. Tak update lagi pokok ni. Durian. Pokok durian. Jom. Pokok durian minggu lepas ada satu kuntum yang satu tangkai yang mekar. Kita tengok begini ni. Belum cepat belum lagi. Dulu saya ada puning sebab yang tu. Puning. Mungkin lambat besar kot. Jenis yang lambat besar yang tu macam dah gada besar dia dah. Tak tahu. Tu rasa apa tu? Nangka atau cipedak lah. Saya fikir cipedak. Yang tengah berbuah tu nangka. Saya fikir ni. Tengok. Tu besar tu buah tu. Buah durian Belanda. Tapi tu lah. Dia tu nampak tu. Dia punya hitam tu masalah. Dulu pokok sana. Sekarang pokok ni dah. Tapi pokok ni ada buah-buah besar lah tu. Pokok durian. Tadi saya dah siram garam. Lebar betul atas tu macam tak ada kuning lah. Dia punya antara sini dengan sini dah tak muat kamera lah. Ngam-ngam ke tak muat. Macam dah lebih daripada kamera. Telefon je. Saya dah siram. Dia perlukan sekarang ni menggunakan air lah. Tapi tak sekata ada yang sekarang ni tengah mekar ni. Tapi ada ni lah. Ada lebah atau kelulut. Ada yang jadi batang mancis. Ni macam ada serangga ni. Biar. Dia jadi macam ni. Memang happy betul lah. Dia tak gugur. Itu mungkin antara sebabnya kalsium boron. Yang jenis yang sembuh punya lah. Yang tabur punya. Tabur punya saya buat first time. Tahun lepas tu tak jadi. Ni saya cuba buang tapi tak boleh lah. Tadi saya cuba buang tapi tak boleh. Dia macam keras lah. Mungkin terlebih kalsium boron kot. Ni. Tapi ni batang mancis batang mancis. Batang mancis. Sini tak? Boleh tak? Nampak? Ambil gambar satu. Yang ni dua. Yang ni tiga. Yang ni empat.
cuba ambil gambar tu. Lebah tu sekali. Tak nak pula ni. Dapat tak? Sini ni. Allah. Dia terbang tak? Kalau boleh dia terbang. Okey tu. Dapat. Alhamdulillah. Semoga jadilah. Keempat-empat tempatnya. Banyak lagi proses je tu. Banyak proses je lagi. Oh, besar betul. Sampai atas tu. Alhamdulillah. Ni pokok 5 tahun 5 tahun. Tanam raya 2020. 2 lah 2021 tak? 2021. Alhamdulillah. Dia masih makin melebar. Ni. Ada mekar. Tadi bunga kuduk saya tengok. Ada yang mekar dah. Nampak mekar. Ini pun banyak juga dia punya ni. Ejen penembunga. Alhamdulillah lah ada ejen ni. Cantik. Waktu atas tu pun dah ada yang kuduk. Mula nak mekar dah. Mana? Tu. Nampak? Tak nampak sangat. Cuba ke sana. Nampak? Sorry. Okey lah. Boleh lah. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Tu proses penembungaan lah. Ada banyak juga. Mana yang belah sana tu kan? Yang belah sana tu dia, saya nak kata hampir macam 90% lah. Ada yang gugur. Ada satu tempat tu gugur semua kan. Tapi tempat yang gugur semua tu memang dia sikit je. Tapi memang luar daripada target saya lah. Tempat yang gugur tu. Saya target 6 tempat. Sini 2 kan. Sini 2, sana 4. Lepas tu kat sana tu ada lagi satu tempat sepatutnya. Sepatutnya 7 tempat lah saya kira. Tapi masih ada lagi 6 tempat. Saya 6 tempat tu macam boleh. Dia macam boleh kan. Macam boleh. Macam 4 tempat kat sana tu macam boleh kan. 4 kat sampai sini 2. Yang ni tu. Ke mana tu tadi? Ini. Tak nampak sangat tu. Jadi harapnya cari sikit. Ni bunga ni. Langit tu. Harapnya dapat lah. Dapat 6 tempat. Saya target 6 lah. 6 buah.
Kita tengok macam mana. Banyak lagi proses dia. Proses dia paling banyak lagi. Ni biar ada ni. Biar ada buat kerja dulu. Kita pun tak nak ganggu sangat. Mana ada je pada bunga lah. Saya rasa cukup, mencukupi. Beberapa apa nama dia? Kelulut. Beberapa ekor kelulut ataupun lebah tu kan. Lebah bukan lebah. Kelulut lah. Beberapa ekor penyengat bukan kan. Ekor kelulut tu dapat ni. Macam ni kan. Dari stage ni tahun lepas ada satu. Lepas tu saya tengok kan, saya tak sentuh. Lepas tu saya pergi. Lepas tu saya datang balik, dia dah gugur dah. Ni. Macam ni. Dia ada satu je ni. Benda lain satu mancis kan. Sekarang ni fasa macam nampak ni. Satu ni gugur, dua ni gugur. Tiga tu gugur. Nampak? Dia ada yang dah gugur. Boleh tengok sini daripada tangkai dia kan. Satu, dua, tiga. Untuk satu rumpun ni, tiga dah gugur. Yang saya cakap tu, yang satu tempat tu kat sini. Yang ni tempat ekstra. Minggu lepas saya tengok dia dah tinggal satu lah. Tadi saya tengok dia memang dah tak ada lah. Dah gugur lah tu kan. Tapi saya fikir macam lebih daripada 80% lah. Saya fikir mungkin lebih daripada 80% yang tinggal, yang masih boleh diharapkan. Nampak? Dia akan tengok, yang ni terbakar kan? Yang ni nampak terbakar ni. Dia mula, okey, saya nak terangkan dia mula mekar. Dia mekar macam ni kan. Bila mekar kan, mula kuduk. Saya ada kuduk ni. Wah, sini semua stage ada Yang ni kuduk kan. Okey, yang ni kuduk. Tak zoom pula. Dah dapat dah. Bau wangi Boleh nampak ada punya warna bunga tu. Tak nampak lah. Ada. Tak nampak. Warna ni. Warna ni. Dia punya warna oren tu kan. Ada bunga tu kan. Ada bunga tu dia keluar dulu. Nampak dia keluar dulu. Kalau boleh tengok yang lain. Tu. Ada yang warna oren kan. Ni. Tu. Yang bunga kuduk yang nak keluar ni. Yang ni. Mana jari saya ni. Ini kan. Bunga kuduk yang nak keluar tu kan. Yang warna oren tu kan. Itu bermula dia macam ni. Bulat-bulat ni. Lepas tu keluar warna oren tu. Dia buka-buka kan. Dia buka. Maknanya ni proses bunga kuduk lah. Bunga kuduk. Proses bunga kuduk. Lepas tu dia buka. Lepas tu malam-malam dia mekar. Dia mekar macam ni. Dia buka kan. Dia mekar. Dia mekar macam ni. Sekarang ni tengah ni lah proses penembungaan lah. Harap menjadilah kan. Kalau tengok pada tangkai ni ada yang gugur tak? Kalau tengok pada tangkai ni, setakat ni tak ada yang gugur. Nampak? Kalau tengok tangkai ni, satu boleh nampak. Ni boleh nampak situ ada gugur. Sini ada satu lah. Belum mekar lagi dah gugur satu. Yang ni boleh nampak tak? Satu. Mana tangan saya ni? Tengok. Ni. Satu, dua, tiga. Kat situ ada macam ni. Tu. Ni. Nampak? Di tengah ni. Mana tangan saya? Ni. Itu. Itu ada. Maknanya yang gugur tu boleh kira lah. Daripada saya tahun lepas. Mungkin salah satu saya. Kita cerita proses dulu. Proses dulu. Proses. Tak habis lagi proses tadi kan. Okay. Yang ni kan. Lepas tu. Ni. Kelulut ni akan. Dia pergi kat. Dia pergi kat semua bunga tu kan.
Sekarang ni dia pergi kat semua bunga kan. Termasuk yang tengah tu. Dia akan mendembungakan yang tengah juga tu juga. Bila dia mendembungakan yang tengah tu kan, yang tengah tu akan terima dembunga sekeliling ni ataupun daripada bunga yang lain kan. Kalau boleh cross pollination. Bunga pokok sana kena pokok sini kan. Atau sana musangking, yang tu duri hitam. Sana lah musangking. Sana musangking, sini duri hitam. Dia cross pollination tu bagus lah. Lagi tinggi dia punya kejadian dia. Tapi yang ni mungkin daripada sekitar tu je kot. Lepas tu dia pergi jalan semua tempat tu kan. Semua bunga tu. Bila dia berjalan kat semua bunga tu, maka ada banyaklah bunga kat kaki dia kan. Bila kena dekat yang warna oranye tu, maka jadilah proses pendembungaan. Bila hitam ni, saya rasa yang hitam ni menjadi. Tahun lepas saya tak tahu dia menjadi ke tak kan. Macam mana nak tahu dia menjadi, dia bunga pos menjadi. Maksudnya dia akan terbakar Pak Mancis ni. Ni fasa batang mancis. Bila batang mancis nampak ni. Ni akan jadi baby durian. Nampak yang ni. Yang ni akan membesar. Yang ni akan membesar, yang ni akan terbakar. Makin lama makin dekat lah dia punya pembakarannya. Pembakaran. Sampai macam ni. Tapi yang ni, nampak yang ni macam terbakar ni, nampak ni. Ni. Dia terbakar dekat. Tapi yang ni masalah dia. Yang ni tak gugur dia punya kelongsong ni. Kelongsong ni tak gugur Pak. Saya buat macam ni pun masih lagi dia tak gugur Saya buat ni keras tau. Keras. Saya cuba buka sampai macam tu kan. Bila saya cuba buka, dia kena lah dekat semua tangkai ni kan. Semua tangkai ni tak gugur juga. Betapa saya rasa cukup lah kalsium pokok ni. Kalsium pokok ni cukup sehingga dia tak gugur, dia tak mudah rapuh. Tapi yang ni masalahnya dia punya kelongsong tu lah. Kalau dia kena kelongsong tu kena buka, dia kena bogel macam ni. Kalau tak nanti kalau dia jadi buah, nanti masalah dia ada masalah buah lah. Dia akan membesar. Ada orang kata macam ni nampak ni. Dia punya baby durian ni lagi besar daripada yang tu kan. Dia akan jadi yang ni. Ini dia akan jadi. Macam yang ni terbakar pun jadi juga. Tapi masalahnya dia itulah, dia kelongsong je tak buka tu. Yang ni. Sepatutnya bogel macam ni je. Sepatutnya kita nampak baby je kan. Tapi tak nampak Pak. Yang ni dia akan membesar lah. Pak. Yang ni baru jadi. Kita tahulah yang mana yang baru jadi, yang mana ni. Pak ni. Ni dia punya pembakaran ni nak sampai sini kan. Yang ni lah. Paling senior antara semua ni yang ni. Yang ni. Pak dia berbesar. Tapi tak pasti lagi. Dia selepas daripada fasa ni pun dia akan gugur lagi juga. Dia akan banyak gugur lah. Sekarang ni dia pemujaan lah. Sekarang ni fasa ni, sepatutnya fasa ni kalau semua serentak kan, semua macam ni, siram air garam lah. Saya tengok kat TikTok siram air garam. Kadang orang ni kita tengok, kita nak percaya ke tak nak kan. Kita tengoklah orang tu buat apa kan. Dia ada apa kan. So ada yang kat TikTok ni macam saya percayalah kan. Siapa nama dia? Azizul apa? Yang orang yang Kelantan yang kahwin durian tu kan, Saya tengok dia macam banyak pengalaman lah. Tapi dia kata macam. Tapi bahaya juga kita kena tengok siapa yang kita ikut Dia kata fasa-fasa ni, fasa batang mancingnya paling senang lah siram air garam. Memang waktu-waktu ni macam ni dia perlukan air 50% hingga 70%. Macam waktu-waktu yang ni Mekah ni dia tak perlukan air sangat. Macam-macam perlukan air juga. Waktu-waktu mata ketam, waktu-waktu nak tumbuh tunas
tak perlu tunas bunga tu tak perlukan air sangat. Waktu-waktu macam ni dia dah start perlukan air banyak sebab dia nak kembangkan dia punya buah tu. Ni. Kita tahu yang ni kecil lagi. Kita tengok yang ni. Dulu saya sebelum ni saya tak tahu. Bau ni lah saya tahu. Saya tengok kan. Saya ingatkan dulu yang ni akan jadi buah. Betul. Nampak macam kelakar kan. Yang oren ni akan jadi buah kan. Tu ada lebah tu. Ada lebah. Macam-macam ada. Kelulut ada, lebah pun ada. Saya ingatkan ujung ni yang oren. Lepas tu saya yang first buah kan. Besarnya. Apa ni? Besarnya. Ni. Nyamuk besar kat tangan saya ni. Saya ingatkan oren tu yang jadi buah. Rupanya bukan. Bukan oren tu. Yang ni yang kita kena tengok yang ni. Yang ni bila dia start terbakar tu, maknanya pendembungaan dia jadi. Kalau dia tak jadi, kalau pendembungaan tak jadi kan, tak ada debunga dekat sini, tak ada debunga kat sini, dia akan gugur kot. Saya rasa lah dia akan gugur. Sebelum ni saya ada racun juga dekat yang pasal yang tahun lepas kan, saya ada racun juga kat sini. Saya rasa antara salah satu faktor dia gugur tu meracun atau membaja dekat ni. Sepatutnya waktu dia buka macam ni tak payah meracun lah. Tak payah meracun. Lepas tu dembunga self pollination kan. Pendembungaan sendiri tu kan. Maknanya manual kan. Tahun lepas saya buat pukul 5, pukul 6. Lepas tu banyak kali saya buat kan. Sebab yang jadi satu dahan ni dia. Ni lah. Dahan tahun lepas. Yang ni lah. Ni batang, dahan, ranting. Yang ni dikira ranting tau. Ranting ni lah yang banyak bunga ni, bersusun ni. Sederet ni. Tapi yang ni kat sini saja. Tapi bila lama-lama dia gugur. Dia gugur waktu kebanyakan waktu macam ni lah dia gugur. Sebelum jadi ni dia akan gugur. Tapi tak sebanyak saya rasa lah. Kena tengok check balik gambar tahun lepas. Saya rasa tak sebanyak ni lah. Dia punya kudup tu, dia punya bulat-bulat tu tak banyak ni. Dia ada 3, mungkin kat sini 4, 3, 2, 1 ke apa kan, 5 ke. Tak banyak macam ni. Tak pernah banyak macam ni. Jadi yang ni banyak-banyak kan. Yang ni dia akan jadi baby durian tu. Yang banyak ni. Dalam banyak-banyak ni akan jadi satu je, satu tangkai ni kan. Kita akan pilih satu je. Walaupun dia akan jadi 2 kan, ke apa kan. At the end dia, fasa terakhir dia kan, mungkin kita akan buang sendiri bila dia dah besar kan. Kita nak satu je, satu ni satu tangkai. Macam pokok nangka atau cempedak tadi. Pokok nangka atau cempedak tadi, satu tangkai, satu buah saja. Macam kalau pokok nangka dengan cempedak tadi, macam no kompromi lah sebab satu buah dia tu kan. Kalau cempedak ringanlah sikit kan, mungkin 3 ke 4 kilo kan. Kalau nangka kan besar kan. Dia boleh sampai 8 kilo, 10 kilo, berbelas-belas kilo kan. Satu nangka tu kan. Saya rasa memang saya akan kekalkan satu. Melainkan yang ada 2 tu. Yang dua tangkai tu kan. Yang tu saya tak tahu lagi. Mungkin saya akan buat study lah. Apa ke? Akan buat eksperimen lah tentang tu. Tapi untuk durian ni tetap juga satu tangkai ni satu buah durian. Saya kemungkinan besar lah tak akan buat satu tangkai 2 buah. Kemungkinan besar. Saya cakap kemungkinan besar. Sebab kalau satu tangkai 2 buah kan. Tangkai ni mesti mau kuat betul lah. Sebab 2 buah tu kalau satu buah dah 2 kg kan. 2 kg lebih. Maknanya 4 kg lebih. Tangkai tu kena tahan 4 kg lebih. Kalau 2 buah tu besar-besar kan. 3 kg mau tangkai ni nak tampung 6. Satu tangkai tu nak tampung 6 kg punya ni kan. Dah macam cempedak kan. Tapi tak tahulah. Setakat ni yang saya target satu tangkai ni satu buah. Maknanya kat sini lah macam ni.
Walaupun ada 2 tempat, kemungkinan besar dia akan jadi 1 buah juga. Saya akan pilih 1 je. Kan. Satu buah je kat sini. Maknanya 1, 2, 1, 2, 3, 4. Kalau ikutkan tangkai ada 2, ni 2, 1 tangkai, 2 tangkai, 3 tangkai, 4 tangkai. Ni 4 tangkai dah. Ni dah 6 tangkai dah. Ni pun saya target satu tempat ni, 1 buah. Maknanya 2 tangkai ni 1 je buah. Kemungkinan besar lah saya akan buat macam tu. Tak sure lagi. Melainkan kemungkinan besar juga. Disebabkan buah yang kurang kan. Tapi di kali kedua nak berbuah kan. Disebabkan buah yang kurang, kemungkinan besar juga sedari sekarang ni kemungkinan besar juga saya akan mungkin kat sini 2 tangkai ni 2 buah. Kemungkinan besar. Kita tak tahu lagi. Tengok dari segi kesihatan dia, tengok dari segi macam mana buah tu berkembang. Dia boleh besar tak kan? Takut 2 tempat ni dia punya nutrien dia tak boleh tampung kan. Saya fikir boleh, sebab kalau buah banyak-banyak satu tangkai satu tempat tu boleh lah. Tapi kalau buah tak banyak kan, ada kurang satu pokok ni kurang daripada 10, mungkin kita boleh consider 2 tangkai ni sebagai sebagai 2 buah. Kita tengoklah macam mana. Yang ni confirm 1 confirm 1. Ini kemungkinan tengok macam mana. Okey. Itulah celoteh saya menuju maghrib ni. Saya pun ada nak kerja nak buat. Yang tu dah start menguning musangking. Musangking tu start menguning. Cuaca panas lah. Cuaca panas. Sama kita akan cuba mana yang boleh. Yang ni 2 pokok ni saya tak spray lah. Sebab dia tengah mekar. 2 pokok ni dia tengah mekar. Jadi kemungkinan besar saya tak spray lah. Okey, doakanlah supaya menjadilah 6 buah tu menjadilah. Target saya 6 buah, insya-Allah menjadilah. Untuk first buah ataupun yang ni first time berbuah, insya-Allah. Yang ni first time ni second time berbuah. Second time berbunga. Dan bunganya first time tu tak lekat. Macam ni first time. Saya harap dia first time, walaupun dia first time dia lekat lah. InsyaAllah besar. Sini bekas kambing kena tanam. Okey, itu sajalah update dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang ni masih lagi mood raya lah. Mungkin kalau raya sebulan mood raya lah.